Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat datang ke Tok Muda Channel. Okey. Sempena tak lama lagi nak raya. Jadi kita buat secret promotion sebenarnya. Kita tak tulis di blog. Maksudnya kita tak buat satu halaman khusus. Oh ni ada promosi semua tak. Cuma bagi mereka yang pertama yang kontak Encik Zul, iaitu PA Tok. Dan juga yang kedua yang melihat video ini. Jadi sekarang ni kita nak bagi 3 barang pada satu harga. Barang yang kita maksudkan ialah barang kebal umum yang sudah dites. Jadi Tok harap korang boleh ambil sebelum raya. Sebab apa? Urusan yang akan dijalankan adalah selepas raya. Jadi urusan ni macam ni. Tok ni bukan orang yang tamak, bukan orang yang kalau ada peluang Tok sembunyi daripada orang. Tok bukan orang lagu tu. Jadi benda ni Tok rasa hampa pun mampu buat. Iaitu cuma bawa barang terus pergi ke buyer. Dan dites terus. Bila lulus, terus dapat payment. Tanpa banyak bicara. Cuma Tok akan bagi hampa kenalan, iaitu Pak Menakan Tok sendiri. Dia ni orang dia bagus, jangan risau. Orangnya lurus. Dia akan handle hampa lah. Berapa hari bulan nak turun, berapa hari bulan nak jumpa di Kuala Lumpur. Dan yang kedua, seorang datuk. Tok akan uruskan, bagi nombor kontak dan bagi dekat dia. Tok akan bagi tahu orang ni juga, awak ni ada barang kebal. Dan nak dia uruskan. Jadi dia ni broker terus direct kepada buyer. Bukannya broker atas broker. Okey. Jadi barang kebal yang Tok nak bagi kat hampa ni, yang sudah Tok buat video lepas tu kan ada 9 barang lagi. Sebab Tok dah ada satu barang. Jadi Tok nak bagi 3 barang. 3 barang. Siap dengan video dia semua. Dan juga Tok buka untuk 2 orang sahaja. Maksudnya 6 barang akan keluar. Jadi ada balance dekat Tok 6, 7, 8, 9. 3 juga. Yang dah siap video tu. Jadi cara dia mudah. Cara dia mudah. Sebab video tu dah ikut spek SOP yang buyer perlukan. Apa yang korang perlu buat ialah korang maharkan benda ni. Kemudian video pengetesan tu hantar terus kepada 2 orang yang akan Tok bagi pada hampa. Dan mereka ni, Tok akan suruh mereka ni, minta mereka ni untuk aturkan pertemuan dengan pihak buyer serentak dengan tarikh Tok pergi ke Kuala Lumpur selepas raya. Jadi ada satu katanya selepas raya, yang itu sudah confirm. Ada satu sebelum raya. Tapi Tok tengok yang sebelum raya ni, Tok rasa macam tak sempat lah sebab kita nak raya lagi seminggu lebih. Jadi harga yang dibuka ialah sebanyak 10 juta. 10 juta ringgit Malaysia nah. Ini peluang real. Bukannya orang kata olok-olok ke, saja nak buat marketing ke, ataupun janji palsu ke. Yang ini betul. Jadi kepada mereka yang orang kata hati tu masih lagi terbuka, masih nak cari duit, kalau rasa dah kaya tu tak payahlah. Masih nak cari duit untuk kehidupan, nak selesaikan hutang-hutang, piutang apa bagai ni, boleh dicuba. Kenapa Tok bagi 3 barang? Kenapa bukan satu barang pada harga tersebut? Selalunya satu barang dah 5,000 atau 8,000. Tapi ini 3 barang, RM5,000. Kenapa Tok bagi 3? Kerana chance untuk lulus. Katakanlah, contoh, barang pertama tak lulus. Barang kedua lulus, barang 3 lulus. Jadi kat situ dah dapat 20 juta ringgit Malaysia. Baik. Yang seterusnya yang Tok nak bagi tahu tentang pembahagian. Pembahagian memang nilai 10 juta, tetapi 5 juta untuk runner, 5 juta untuk korang. Okey.
untuk bahagian tok yang buka peluang ni untuk hampa, kan? Yang itu hampa nak bagi 10% kat tok pun boleh, kan? Nak bagi sama rata pun boleh. Terpulang. Kerana tok membuka peluang ni kepada hampa. Membuka jalan ni kepada hampa. Jangan terfikir, kami dah bayar dah dekat tok 5,000 dapat 3 biji berang cukup lah. Kan? Jangan macam tu. Kan? Kalau buat macam tu, ke depan orang tak bagi dah peluang kat kita. Kan? Tak apa, BP lah. Aku dah ada 5 juta kaya. Bang, 5 juta tu tak banyak, bang. Kalau abang beli tapak rumah di Bangi Golf Resort pada tahun 2000 berapa? Pada tahun 2000 berapa aku kerja kat sana dulu, tahun 2002. Tapak rumah saja di dalam Bangi Golf Resort, Bangi, 500,000. Rumah saja 500,000. Sejuta sudah habis kat situ tanpa masuk wiring, tanpa masuk piping, tanpa masuk perabot, tanpa masuk lampu, tanpa masuk cermin tingkap bagai. Faham tak? Jadi sebab tu Tok kata 5 juta tak banyak. Itu belum masuk lagi hampa kot nak beli Lamborghini ke, Merc ke apa ke. Bini pun nak beli rantai emas dah 3 kilo kat leher ke. Kan? Jadi benda ni kita macam JV lah. JV. JV. Dan Tok juga yang memberi laluan kepada hampa untuk berjaya. Malah Tok bagi hampa 3 barang. Bukan 1 barang. Kalau 1 barang, tiba-tiba pergi test fail macam mana? Kita bagi 3 barang. Faham tak? Okey. Baik. Di dalam urusan ni, katanya nak dijalankan selepas Raya Aidilfitri. Dan ada 2 jenis urusan. Yang pertama, main-main tarik tali. Yang kedua, jual dan beli. Jadi sekarang ni Tok buka peluang ni sampai raya pertama sahaja. Anggaplah ini adalah promosi Aidilfitri dan bermula daripada hari ini 4 hari bulan sehingga 19 hari bulan sahaja. Lepas tu mahar barang kebai ni dia akan keraslah duduk kat situ 8,000 sampai bila-bila pun. Sebab apa? Sebab Tok tahu barang kebai, kan? Yang Tok punya tu yang paling murah. Hampa tak sebutlah yang duduk kat Shopee tu, iris tangan apa semua. Hampa suruh dia pakai pisau betul-betul. Pisau macam Tok pakai ke? Suruh dia buat. Kan? Pisau baru betul-betul macam Tok pakai tu. Shopee ke kat mana ke. Kan? Buat. Itu hari ada satu customer, Encik Alif daripada Terengganu. Dia mai, dia bawa barang dia, dia dah bayar dekat Tok 300 satu barang. Test depan mata dia. Pisau baru. Iris paper depan mata dia. Hampa ada grup kan? Ni. Para buyer dalam Padukas Group ni, hampa ada grup hampa sendiri kan? Hampa tanya dia. Kelak pipi depan muka dia. Kelak tangan depan muka dia. Depan mata dia. Dia tengok sendiri depan. Jadi 8,000 tu sebenarnya dah murah dah. Tapi kita faham. Orang lah tak ada duit. Walaupun ekonomi Malaysia tengah duk meningkat. Makin duk naik slow-slow. Tetapi ekonomi orang pun tengah duk naik juga slow-slow. Jadi sekarang ni kita nak meringankan beban. Kita bagi hampa 3 barang kebal, siap video. Apa nama dalam mahar RM5,000 sahaja. Kos pun tambah sikit lah, RM10. RM5,000, RM10. Barang tu kita akan post kalau boleh sebelum raya. Kalau kita post esok nak raya, postman tak ambil dah sampai raya ke-4, raya ke-5. Okey, jadi masih sempat lagi lepas raya ke-5, raya ke-6 tu kan kita nak post sebab benda ni lepas raya.
Nah. Jadi insya-Allah tu saja daripada tu. Kalau hampa berminat, cepat-cepat WhatsApp Mr. Azizul. Jangan WhatsApp Cik Zu pula. Cik Zu dia dalam legasi. Nah, WhatsApp Mr. Azizul di 0111 744 7688.